Segmen ketiga, boleh ke buat untung dengan emas? Jawapan dia boleh, tapi bukan skim cepat kaya tau. Emas ni untuk simpanan jangka masa yang panjang. Bukan beli hari ni, minggu depan dah jual. Tak boleh ya? Nak buat untung, ikut teknik. Beli secara konsisten, kaedah gram, cost, averaging. Beli setiap bulan, tak kisah berapa harganya. Jual, beli bila perlu atau bila harga tinggi. Gabung dengan ilmu Aranu, boleh guna emas untuk jana modal bisnes tanpa jual. Segmen yang kelima, macam mana nak mula? Mudah je. Tak perlu tunggu banyak duit baru nak mula. Boleh beli 100 je ikut harga semasa. Pilih emas fizikal macam gold bar 1 gram, 5 gram atau lebih cantik lagi 1 dinar. Simpan emas sendiri atau guna platform simpanan emas public gold yang sah dan patuh syariah. Yang penting jangan tangguh. Lagi awal mula, lagi cepat dapat hasilnya. Itu saja perkongsian dari saya. Ilmu dulu, baru pelaburan. Akhir kata, jangan terikut-ikut beli emas sebab orang lain beli. Dapatkan ilmu dulu, faham kenapa, baru mula. Simpan emas bukan untuk jadi kaya cepat, tapi untuk lindungi nilai harta kita. Biar duit kerja untuk kita. Bukan kita kerja sampai tua, kejar duit yang makin susut nilainya. Kalau korang nak tahu lebih lagi, komen je nak belajar emas. Saya boleh share lagi lepas ni. Ingat, simpan emas, lindung masa depan.